Jam 8 malam hingga 10 malam yang akan mengambil masa selama 2 jam. Antara tempat yang anda akan lalui adalah Salomaling, KL Tower, Chinatown, Central Market, Little India, KL Central, Dataran Merdeka dan KLCC, dan terdapat 3 tempat yang kita akan berhenti selama 57 minit untuk photo stop. Harapan anda sekarang ini adalah Salomaling ataupun lintasan Saloma. Ini adalah sebuah jabatan yang menggabungkan laluan berjalan kaki dan juga laluan basikal. Ianya menghubungkan Kampung Baru dan Pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Direktur Masalah Maritas Nilai itu kita menuju ke Menara Kuala Lumpur yang merupakan menara telekomunikasi yang siap dibina pada 1 Mac 1998. Maaf, 1995. Dilengkapi antena yang berkonsepkan bentuk gasing yang merupakan permainan tradisional, dan ia juga merupakan tempat terbaik untuk melihat pemandangan di sekitar bandar Kuala Lumpur. Yang menjual barangan basah dan juga barangan runcing dan pos-pos selangor yang ditemukan pada tahun 1898. Selepas kemerdekaan negara pada tahun 1957, monumen yang masih kukuh semasa Empire Maurya. Kita berada di Dataran Merdeka, dan untuk maklumat anda semua, kita akan berhenti di sini selama 7 minit untuk photo stop. Sama-sama dengan konsentrasi dan opera negara. Ini adalah agensi yang bertanggungjawab menyimpan koleksi khazanah ilmu Indonesia. Seterusnya, kita menuju ke Petronas Twin Tower KLCC. Berada pada ketinggian 452 meter, 88 tingkat menara berkembang Petronas adalah menara tertinggi di dunia dari tahun 1946. Teman-teman, kita sekarang berada di Menara Berkembang Petronas KLCC.